kita sikit. Apa apa? Sila kita sudah sikat. Dengan yang kata. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih duduk di dalam kisah sahabat yang bernama Umar bin Khattab, tahunที่17 episod yang ke-17. Ya panjang sikit Umar ni, Umar yang panjang tapi ya sedap lah insya-Allah dah. Lepas tu hari ni kita nak kecek kisah Umar masanya picit Al-Jalula. Kita telah ayat dah akhir kisah terdepan Al-Jalula. Apa dia Jalula? Dan begitu juga bagaimana nak picit ataupun nak buka kota Al-Jalula. Lepas lepas ada Jalula itu boleh apa? Sebelum pada kita nak pergi Al-Jalula, kita nak ulas sikit ya. Iaitu selepas Sa' bin Abi Waqqas dari Khamsang, Umar bin Khattab Umar suruh pergi picit Madain. Kita telah ayat picit Madain. Dan di dalam Madain sebelah Titawan Tok dan Titawan Ak semua tu boleh picit dah. Dan orang Islam boleh masuk ada kota Al-Abiyad Al-Kisra, kota putih hak Kisra. Dan di dalam itulah boleh harta hak telah kita kecek dah. Sehingga bagi satu daripada perkara yang pelik ialah sejadah besar, sejadah besar. Terlihat di sejadah tu ada baik pamai, atau ada belia, ada semua berlaku dah. Dan dibagi kepada orang ahli Madinah. Dan seterusnya orang Islam lepas pada tu setelah ayat tu dan lepas pada tu orang Islam turut sebab Kisra saat itu. Kisra sana itu tekah dia duduk di Madain, dia lari. Dia lari ni, dia lari pergi kepada Hulwan. Dia lari kepada satu มือง lagi iaitu Hulwan. Orang Islam gitu. Orang Islam gitu dah. Di turut situ di antara Hulwan di Hulwan tu dan kepada tempat Islam orang Islam duduk di Madain sana itu, ia ada satu tempat tu namanya Al-Jalula. Yang tu hak itu kita nak pergi tepus itu. Belum pada nak sapa Hulwan supaya kita sini nah. Belum sapa kita, kalau kita pergi sini kak malu duduk tani sebelum apa belum sapan nara tu dia kena lalu kok lubang dan kok ni dulu duduk tengah yang ada ni. Jadi kena tes lubang lo baru boleh tes nara pula. Pak mata dah. Maka di sinilah kita telah kecek harta hak Kisra, hak kata Suraqah bin Naufal tu boleh kita pakai gelar pakai apa. Kita telah ayat dah kata gelar orang Islam tak boleh pakai. Tapi hak Suraqah pakai Umar hak di Suraqah tu sebab hadis Nabi ayat tu Nabi tanya kata bagaimana mu Suraqah tu boleh pakai gelar ni. Waktu duk curang orang boleh membahasa guna pada hari itu. Sunah ayat tu sampai Umar pun boleh disempurnakan kam tamnai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya akhirnya kita telah ayat tu dan orang Islam pergi buka kota Al-Jalula. Hari ni lah kita nak dah. Lepas pada kita ngaji semua hak start ayat tadi,
maka di situ kontak Islam gajah Persia itu lari kepada haluan dan naik kepada tang partner. Jika naik partner mana ni lari, dia duduk sebelah dia lari naik partner lah. Maka di tengah-tengah tu dia ada tempat yang nama Jalulat. Jalulat ni tempat sungai Jalulat ni ialah menam, nama menam. Jalulat ni nama menam. Yo orang dulu orang dulu yo menam niเป็นสิ่งที่สำคัญ supaya kita kita tengok. Gano มืองปัตตานีduduk di kat menam Patani. Yo menam ni orang pak pakai, orang basuh baju, orang tu Pangano orang duduk Saiburi sebab ia ada menam Saiburi ni. Gano orang duduk Yamu, dia ada menam Yamu. Menam tuak ni, tuak ni. Lepas tu kanca-kanca pun supaya pakai menam belaka, pakai sungai belaka. Sungai. Sabit pun kat Kedah pun supaya kok dia duduk kat sungai Taning, sungai Taning ni siapa Kedah? Sungai Taning. Dia duduk dekat sungai belaka. Pak lain pun baik ni juga. Kira tak pak lain pun baik ni juga. Sabit tu sungaiมีความสำคัญ zaman dulu. Dah. La ilaha illallah. Patut sama. Dah. Jalulat ni ia tempat tinggi. Ia bukit tapi ia ada menam lah. Kita ayat gigi dah. Maka di situ fok Persia semua hak Allah depan padah ni tu lebih-lebih lagi hak baru Allah ni di Al-Madain semua mari hipung di Jalulat, mari hipung situ di Menang kecil tu. Menang Jalulat ni ya Menang ni ya Menang kecil tapi ya turun dalam dijelah hak Iraq tadi tu. Ya Menang ya banyak ke Menang ni mari turun satu supaya Menang Capaya ke. Menang Capaya orang bahasa Sia koyak atas bahasa Sia dia panggil Cap Menam Tangha. Menam Tangha tu mari Menam Jong, Menam Nam, Menam tu ni mari turun dalam Capaya, Capaya. Jadi besar Capaya tu dah. Hak ni bersumpah juga. Dijelas ni besar. Lepas tu hak hal-hal tu mari Capaya dia. Lepas tu di sana saat itu Fort Persia ni tu tuk pau Fort Persia mari hipung. Deh, tapi Fort yo khilaf. Fort yo khilaf ni kata Fort yo mati kecan kata nak pergi dengan Islam ko yo nak klik masuk si tepat. Orang hak duk partner, orang hak duk partner Hak Persia, mari dia kata, kalau betul aku nak klik, aku nak pergi klik, aku nak pergi ke Azerbaijan. Azerbaijan ni duduk Rusia lah ni. Persia dengan Rusia ni dekat lah. Iran lah ni tu, Persia tu, dia duduk dekat dengan Azerbaijan. Fak ni, fak Kazakhstan, fak Azerbaijan tu kan ni. Dia kata, dia nak pergi klik ke Azerbaijan tu, lepas tu, fak Paktai, hak Persia ni nak pergi klik fak Paktai lah. Hak nu nak pergi sini ni. Sehingga dia pecah belah pihak dia. Apabila ia pecah belah, ada orang yang cidik daripada pak dia. Dia kata, kalau kita masing-masing ni, kita tak akan nak hipung, tak ada dah. Masa kita nak hipung mula sepangan ni. Sepangan mari hipung di Jalulat ni. Tak ada dah, boleh dah. Kita kena satu padu. Ya kalau satu padu ni ya kuat. Kalau pecah-pecah omong gigak nengku gigak ni dia tak tahu. Ikut umat mana-mana yang lagu tu, umat mana-mana berlagu tu, supaya kalau orang Islam dah pecah belah sama Islam kak, mufak tu, mufak ni, duduk situ lah orang Islam. Nak nama Islam tak kena duduk situ, tak boleh nak maju. Orang pecah belah ni orang tak maju. Dan lepas tu dia kata, kalau kita pecah belah, lepas tu nak mari hipung mula tu payah dah. Baik ni, kita lawan seciwit dengan orang Islam. Kalau kita benih, kita darat cesenak, bagi ni bagi kita dah. Hak kita dah semua ni. Negeri kita. Kalau lawan, alhamdulillah. Ya tak ada alhamdulillah, ya orang kafir. Pak dia kata tak apa orang kita. Tapi kalau kita Allah, tak apa nak buat guna. Itu sehodoh. Pak mantu dah, doi pak mantu. Patu pak yo saat itu. Orang panggil hipung jadi satu di bawah paitai kananของ Mahran Ibn Rai. Mahran Ar-Razi. Mahran tu ya dah. Kontak pak yo. Patu di Jalulat itu baik ni. Yo sungai kecil. Tu yo mik likung yo tepak teh yo. Yo buat pak teh yo gali lubang. Yo yang kata sungai di belakang ustaz ke. Sungai di belakang ustaz. Lepas tu
Yo gali lubai pun, gali lubai supaya kondak, perang kondak tu, songkang kondak itu saya dengar dua kali dah. Yo gali be kuplok ni be gali paman kunam supaya tu, supaya batas je, batas tengah. Dulu ya tengah ni tak ada apa ya dulu be. Kalau kereta jatuh satu tengah tu, Pak Man tu dalam 2 mik ya, kali 2 mik gali lubai. Lepas tu bukan lagi gali saja. Ia tak sewi, ia payah kuda nak langkah. Bukan lagi gali saja. Lepas tu ia luat nam. Ia bukanlah luat nam baik ambil ni dah. Tapi luat nam dulu. Ia besi baik lalu supaya kuda tak sewi lalu. Yang ibu besi itu, yang ibu besi pula. Luat nam lah. Mudah-mudahan kita kecek. Mudah-mudahan kalau Zamil ni kau luat nam. Tahan buat sekat tu lah, sekat luat nah tu, baik tu. Tapi yang dulu baik lain dah. Tak nak kita pakai kata ia bersih, hak biasa duri tu kan. Ia boleh tu. Deh. Lepas tu ia duk nanti Islam. Jadi nanti lah ia tahu dah kata Islam nak mari juga. Deh. Ia tu sebab apa? Ia payah sikit. Kalau nak lakah boleh pun lakah payah sikit lah. Nak boleh lakah tu. Nak boleh orang Islam nak boleh lakah siapa payah tu payah sikit. Deh. Maka Haning sana itu ditahu oleh Sa' bin Abi Waqqas kata fak ning dia dak hipung di al-jalula. Sa' duk madain kok dia ni, fak Islam duk madain belakang ni. Maka di situ Sa' sana itu fak dia dengar di Sa' tu Sa' tahan kontak tahan gi dekat jalula. Nah, belum pada Sa' nak itu, belum pada Sa' nak atas itu, Sa' lagi bersau ke lagi buat diri dak ya atas sanggi kepada Umar bin Khattab. Ya atas sanggi kepada Umar bin Khattab, ya tu lagu ni nak buat lagu no. Maka Umar kaya tu suruh atas Sa' dak kena pergi sendiri. Sa' bin Abi Waqqas dak kena pergi sendiri atas anak saudara lagi. Nah, anak saudara dia ada kontak namanya Hashim ibn Utbah bin Abi Waqqas. Ya Sa' bin Abi Waqqas. Sa' tu anak Abi Waqqas. Lepas tu Hashim ni bin Utbah adik kok Sa'. Jadi anak saudara lah. Atas Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas gi kepada Al-Jalula. Tapi gi situ tu 6 metap besar. Namanya dengar pula dah. Nama ni pula dah. Namanya Al-Qaqa'. Al-Qaqa' gi pula benih banyak ke Al-Qaqa' gi rana tu je nak benih. Al-Qaqa' 6 betul anak dara je pun duduk situ juga, duduk kali tab juga. Maka semua tu 6 kontak Islam 6 tahan gi semua 12,000 orang. 12,000 คน 12,000 orang gi kan. Lepas tu orang Islam pun terus pergi kepada Al-Jalula. Apabila siapa di Jalula supaya tu 2 ayat dah tadi. Prakut wah orang Islam nak masuk tak boleh. Di dalam tempat Jalula itu nak pergi conti orang kafir tak boleh, orang Persia tak boleh. Sebab nak lakah turun parit pun ada duri ada apa, ada duri besi duri tu. Dah. Duk back tu lama sekadar 80 hari. 80 hari. Kalau 90 hari ni 3 bulan. Kak nak 3 bulan, 2 bulan lebih. Lama. Perih sekali-sekali lama. Tapi kalau ada benih sekali-sekali tu dia tak lama ni. Supaya perih badan ke. Perih badan ni sutak ya. Mari-mari perih badan Nabi perih dengan fak miskin tu 2 jam. Ada 2 jam. Tapi perih boleh harta banyak. Kali senak mula-mula kali. Perih semua 2 jam. Dan kita sama lah. Lepas tu duk back tu 80 hari. Ya baik ni, sikit lagi tak lupa ayat. Lain daripada ya wak duri tu, ya wak taruh lebih juga nak wiri sebab ya nak wiri di longkon, orang Islam longkon. Ya taruh lebih sepik. Untuk wiri orang boleh masuk. Tapi tubik payuh ataupun ya comti mudah. Ya comti mudah. Ya taruh lebih. Ya pun nak tubik kok. Ya diri tu fak persian diri.
Maka ia tak lebih supaya cara cong sepit-sepit sebab orang yang kita lah ni, orang yang kita sepit sungguh ni, batah-batah nak masuk tak boleh dah. Tempat mantu. Kita tolak payah masuk. Bila orang bakar api bakar kau, oh payah nak atas pahit pali pahit peli nak cucuh dapur tu. Oh payah sungguh. Sebab dia sepit ni lebih kurang ni berkali start khoyah aja itu start juga. Lepas tu sama. Lepas tu apabila macam itu, apabila siapa pelapis pula hari hidup itu, maka orang Islam sutai lagu no pun kena picit juga. Kena picit juga tak boleh dah kata. Tak boleh dah. Baik pula hari 2 kat 3 bulan dah ni. Kalau itu mati kata kita kena picit, kita picit. Apabila mati kata kena picit, maka di situlah orang Islam masuk lecong halu tu. Apa sia pun dia tahu dah. Atau kalau orang Islam masuk ni, dia pun tiam prom juga dia. Kontak maya di celah lubang tu dia tiam dah dia pun. Apabila orang Islam masuk, dia patah dengan kontak mau, dia kongkong lawa ke bagi. Orang Islam ni weh. Hoki kau benih orang Islam. Walaupun kau dia jadi dah tu. Siapa sehingga siapa di pusat di dalam tu. Pusat di dalam. Pusat dalam. Sehingga awak macam tu deh. Pusat di dalam orang Islam saat itu lawa dengan cara banyak. Lawa lah, 12,000 orang lawa dengan $4 ni tu. Saat ni lebih spek kan, masuk pergi boleh juga. Apabila masuk pergi boleh saat ni tu, nah ayat kata ya jalulak saat itu, deh. Jalulak saat itu, jadi setengah ulama ayat kata serupa dengan Lailatul Harid. Kalau kita tak ingat Lailatul Harid tu, Lailatul Harid ni mana kata malam hok sutai hok mereka di Siyah bunyi suara Allah Akbar suara tiup sobat tu dah cuma suara bet tu suara bet orang pergi setengah malam tu suara bet tu cuma cepat pada hak di Siyah tu lama masa lama tapi hak ni cepat lagi mana kata cepatlah boleh orang sedai picit sutai pok yo bakal lari barat lari dia lari di satu pagi di situ juga dekat situ juga lepas tu dia gigi khaniqin dia gigi tempat khaniqin di situlah al-qaq sana itu amak lagi pada khaniqin dan begitu juga bunuh orang panggil cakkan apa ya cakkan dengan hak bersiapih dan boleh dapat picit al-jalula. Betulah al-jalula dua Islam sebab kontak al-qaqa saat itu. Oh Islam dulu yo sedap leh. Benih sokmo ni benih. Lepas ada tu je benih sokmo dah. Ya di sunnah. Kita ni kat mana kita ni. Lepas tu apabila macam tu jalula. Kita kena faham sikit. Jalula ni sekali lagi nak bayar. Gano yang samakan ni dan ni orang Islam duduk Madain satu tempat. Jadi mengeluar orang Islam dah sebab dia tinggal dah. Jalulak ni dek tengah. Di antara Jalulak ni tempat askar. Askar banyak sini. Orang panggil tan askar semua tu tubik daripada Al-Jalulak. Lepas pada Jalulak iaitu Hulwan. Hulwan Pak Raja Kisra duduk lah ni. Jadi dek tengah. Di antara Madain Jalulak atau Hulwan. Pak Raja duduk lah ni. Pak Raja lah ni. Sabit itulah apabila Jalulak boleh kepada orang Islam, maka di situ orang panggil Raja dengan khabar. Raja Kisra ni tu. Dengan khabar. Tahu kata Jalulak boleh kepada orang Islam. Rai tak pai iaitu Hulwan. Lepas ada ni kena siapa ni haluan supaya ni lah. Kalau picit taning boleh, picit saya boleh. Mana kata rai topai ni nangok lah. Ataupun nyalimo ke apa tu? Nyalimo kat ni. Tak ustaz tak kenal kau. Jingo kan ikut dah. Mana kata you kena giwet tu, you kena tepat jalan ni. Maka situlah. Ya cocok. Lari tu baik. Dia duduk di haluan. Ni, dia duduk di haluan. Kalau jalan dia kena picit, rai topai kena yo.
Gajah Yazdujad pun lari tubik daripada haluan, pergi kepada tempat lain pula dah naik ke atas pula dah tampak ni. Dah naik atas dah. Haluan ni tampak ni nama Roy. Pergi kepada menghak nama Roy. Dan di situlah nak rakyat kata lari semata dah. Orang nakuk ni dia lari semata dah. Dia raja, dia rasa seni lah. Tak kena kaya nanti. Orang rasa seni ni, dia rasa kata nak susah sapa kepada dia ni, dia lari. Lagi lagu nak payah jadi raja. Belum pada ni Yazdujad tu, belum nak jadi ni orang duk pilih lama ke. Dia cari raja, tak ada Sebab dia pun mati. Lepas ada Yazdujad ni, berapa masa Nabi, macam masa Nabi dah. Pak Raja Kisra itu mati. Anak bunuh pok bunuh mak. Pok bunuh anak, adik bunuh kakak bunuh. Jadi baik tu sama. Baik. Lepas tu, kita sama. Yazdujad saat itu, apabila lari, maka di sinilah lari yang dia lah. Pergi ke pak lain pula. Pergi pada Rai. Maka Al-Qaqa ni. Al-Qaqa saat itu, tahu kata Yazdujad lari. Ya, baik ni, kali lagi. Yazdujad duduk di anak ni. Lupa nama banyak Ustaz. Namanya Yazdujad duduk di, nanti tengok Ustaz. Duduk di Hulwan. Yazdujad duduk di Hulwan. Apabila orang panggil Jalula Allah, Yazdujad lari. Tinggal Hulwan. Ni tinggal Hulwan. Pergi kepada Roy. Maka apabila Qaqa dan Sa' bin Abi Waqqas saat itu dia tahu kata Yazdujad lari, dia tinggal barik, tinggal kota Hulwan. Maka di situlah orang panggil Sa' dan pergi periksa Umar pula. Periksa Umar. Dia itu nak pergi di Hulwan. Maka di situ Umar pergi Hulwan dan ketiga di Hulwan itulah bagi hok yo tinggal saat itu banyak. Jadi yo ting มืองไป Patu Sa' pergi di Hulwan, masuk yud Hulwan doi betsit. Doi betsit tu hukum Hulwan boleh semua. Sebab tak ada dah tang tak ada dah. Ada yang kapung dan begitu juga ada bagi-bagi hok demo tahu dah. Di sini apabila Sa' masuk di Hulwan, lepas tu atas khabar kepada Umar, royak kata orang Islam benih turut-turut orang Islam benih turut-turut, dan orang Persia tu halau turut-turut royak tu. Dan di sinilah di Hulwan ni lah didapati Umar royak kata kalau picit pai รื่อยsaat itu nak wak wiyadi orang Islam itu jauh daripada Madinah. Ni kita nak kecek gigi. Banyak atau learning kalau kita buat ni kita orang kita duk taning lah yuk toyang. Ataupun kita pergi jauh sikit. Kita duk taning. Kita duk taning ni kita pergi picit menara. Picit Kelantan, cuma naik ke Malaysia ni, yuk toyang, kayak toyang nah. Tak ada polis, kayak yuk toyang aja ya, yuk toyang. Waktu kita sampai KL tu, dia jauh jadi kata kilo, papaya, nak tolong papaya, nak ni papaya. Jadi apabila macam tu, kamsang Umar nak mari lagu no, insya-Allah kita mari kecek sikit gigi hak Thai. Ya kena ada kamsang dah. Di sini Umar bin Khattab sang suruh Sa' bin Abi Waqqas picit Persia dan di Hulwan dulu saat itu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suruh Wisa' saat itu badu di Hulwan ni. Badu sebab kalau kau jauh yo payah nak atas thap semua payah yo jauh. Nak pergi tolong ni jauh. Yang kedua kalau fok Persia yo ramai, yo nak taluk lang tu boleh. Habis tu Umar kata, baik ni badu dulu hak ni. Badu. Supaya kita cat rabiak mula. Cat rabiak กองทัพ cat ฝ่ายสนับสนุน วางแผนsemula. Lepas tu kita nak picit gapo dia hal itu, koho kira semula. Wadu di Hulwan ni dulu.
Waya lari tu. Dia tak cuk juga. Tak cuk tak kena ikat lagi. Yazid Syuja. Tapi Yazid Syuja nak kena ikat dah. Tapi tak ikat lagi kan. Maka di situ dah. Umar raya kata suruh padu apa? Umar raya kata laqad atharahu salamatul muslimin alal fai wal akhman. Hak asasanya bukanlah sebab payah hak ni ustaz raya ni. Umar yo bime takut orang Islam tukar terjual. Kata jual kan? Asasa orang Islam nak jihad, nak mati syahid. Lepas tu nak i'la kalimatillahi ilal ulya, nak membesarkan agama Allah, nak we orang masuk Islam ramai. Hak ni hak asal jihad ni. Nah, tapi gemari-gemari apabila boleh harta banyak ni, harta ni mah aja tu nak kelahu harta rumah banyak ni. Oh, jadi konok harta ni mah sebab orang hak boleh, orang hak pergi perang dia boleh harta ni mah ni. Raja boleh set dengan Suan Ha, kita raya dah. Raja di rumah itu dia bercak kepada atas kepada rumah set dengan Suan Ha. Lepas tu set si Suan Ha ni tu, Sui Suan Ha tu boleh kat dia. Boleh kat orang perang tu. Kalau orang bawa kuda tu raya dah. Boleh song Suan. Dalam si Suan Ha tu. Lepas tu umuh apa tanah apa tu banyak kara benar. Orang Tino, orang calon isik tu boleh kepada orang perang tu. Dalam Umar Bime kata takut orang Islam yang dikaya, orang Islam takut nak pergi kat ni. Bukan kata nak elak kalimah tasawuf, Umar kata badu. Lepas tu ya pun nak start ayat mula-mula lagi, iaitu payah, ya khoyah payah. Di sinilah Umar berkata laqad athartu salamatal muslimin alal fai wal akhmas. Aku rasanya takut-takut iaitu fai. Fai ni iaitu perang dengan sadak sebab tak ada perang, iaitu orang serah ataupun wal akhmas ataupun khums saat ni tu. Sayyidina Suan Ha ni tu takut jadi nak tomok gi hak ni, bukanlah tomok nak gi dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata wadu. Apabila wadu dah dan rakyat kali lagi kata khaya kali lagi sebab banyak ni lah barang harta banyak ni buat jadi hati kita tak ikhlas. Sampai tu kadang-kadang barang-barang hak kita wi banyak-banyak kepada orang ni ada dia tak ikhlas, ada kedai kita ya payah Islam ni ya nak ikhlas. Lepas tu atta itu wadu sak perang wadu sak ni wadu perang sak ni waktu ya harai dah lepas dah ni. Sebab ya Umar suruh hadu dulu. Waktu kita nak sama pula hadu. Pada ni ada lagi hal lain. Dia tak sah bime ada hal lain, tak pergi pun ada hal lain. Lepas tu ghanimah kita ambil hak pergi hak ni tu, hak daripada Jalula dan daripada hak dia tinggal ni tu Halwan, barang semua mari sat ni tu ghanimah. Hak atas kepada Madinah. Hak ni hak atas kepada Madinah ni. Sayyidina Suan Ha semua tu mari sapa di Madinah. Mari sapa di Madinah. Lepas tu apabila sapa tengah malam, Umar suruh dua orang sahabat juga jaga. Juga jaga harta ghanimah ni lah di sejik tu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kita tak faham orang hak kaya. Abdurrahman bin Auf ni orang hak kaya daripada sahabat. Dia penego, orang nego tu. Orang nego Abdurrahman bin Auf ni. Jadi tekah dia mati ni tu, kita kaya Abdurrahman bin Auf sikit. Tekah dia mati ni tu, isteri ramah dia. Lah pak orang ni taro boleh orang isteri ramah ni dia boleh set nang suan pek hong harta semua tu. Taro set nang suan pek hong harta semua dak kira anak-anak boleh banyak lagi. Boleh banyak-banyak dah. Kakak juta dah. Bagi harta yang banyak. Allah Alam boleh apa tapi banyak. Kakak Faisal nama dulu Oh banyak. Kita sama-sama. Abdurrahman bin Auf dengan Abdullah bin Arqam. Dua orang ni duduk di sejik tunggu bagi ni. Sehingga sapa subuh. Maya subuh lah. Maya subuh Umar pun maya sudah. Maya Jumaat ni dah. Maya Jumaat sudah ni tu. Umar maya tengok harta ghanimah ni tu. Harta ghanimah mari daripada nu, daripada Halwan, mari daripada Madain,
mari daripada Jalula hak tadi tu. Apabila Umar tengok, Umar pergi kepada Abdul Rahman dan Umar tijak nangis. Umar kelih harta ni nangis. Tijak. Anak tu lilih. Lepas tu Abdul Rahman tanya, Abdul Rahman ya pelik juga, apa? Boleh harta ke apa tijak? Lepas tu Abdul Rahman tanya, wahai Umar, dah, ma yubkika ya Amirul Mukminin? Gapo wak mi mutiak tu? Gano wak mi mutiak? Gapo wak mi mutiak Amirul Mukminin? Fa wallah inna hadha la mautinus syukur. Mutiak apa? Kita kena syukur sebab harta banyak boleh ni. Harta banyak boleh ni. Boleh banyak dak oh. Kita nak ayat tu bagi lekno. Harta banyak. Abdul Rahman kata, kita kena syukur lah kerana mutiak. Kalau semua kena segar, kena syukur. Maka kita dengar Umar jawab. Umar jawab dah. Belum pada Umar nak jawab. Dah tengok kata harta banyak dari mana sungguh ni. Setengah nak puasa ayat tu, ke di Jalula. Jalula sepak nah. Waktu mari hak haluan lagi hak nak semua. Semua 80 juta. 80 lan duit dulu. 80 lan dinar. Oh duit dinar 80 lan hak yo. Dulu kira mek dano 80 juta. 80 juta dulu banyak. Juta banyak dah. Ni 80 juta banyak banget mah. Toko wong berinci waktu banyak kau. Tiraka ada 80 lan zaman dulu. Kita senang no. Orang kaya dulu, orang sejuta pun tak apa ni. Kata-kata ribu dulu. Duit hak 10 kok. Duit hak 1. Duit hak 1 kok tu benar. Duit hak 10 kok tu 1 kok itu dah tiap tahun tempat ni 80 juta. Oh, kalau tiap tahun ni nak sampaiประมาณ800 lan ah. ประมาณเทียบเท่าdeh. Kita pun sudah bertahu ke raka ya bagi ya dak supa dah ni dulu. Lepas tu sekali lagi, lepas tu Umar tiak soalan saat ni. Soalan nak jangan mula kali tu ya atau banyak daripada Jalula itu dengan fokus dia tinggal. Sebab apa ya banyak Sebab ya mari hipung situ, bagi ya lari mecak mula itu awak mecak lakuh lauk lakuh sungai mari pun dia hipung. Ya kita di Jalula sebab Jalula ni tepat tantap ya kata mai mi wanti pai tak ada pai ni dia duduk situ lakuh. Tahan di situ banyak kok yo. Ya mancai tapi Allah sutai Allah juga. Allah juga harta boleh orang Islam banyak tu. Lepas tu Abdul Rahman tanya, ma yubkika ya Amirul Mukminin fadlal ya Amirul Mukminin, sesungguhnya tepat ni cepat kena syukur, kena senyum, kena suka hati dah. Faqala Umar, maka Umar ya ina. Umar ya ma zalika yabkini. Bukanlah sebab harta ni buat kusuk, buat kutiak. Kutiak bukanlah sebab segar dak ni. Bukan sebab tu sebab ni dak. Wabillahi ma a'tallahu haza qauman illa tahasadu wa tabaghatu. Allah ilaha illallah. Umar ya atok wallahu masubah. Apabila Tuhan wi satu barang harta yang banyak kepada satu kaum, malaikat fa'yo saat itu nak hasad deki. Tahasadu wa tabaghatu. Patu nak balah. Kita sangkit mana? Sejik mana hak duit banyak, sejik tu balah. Nak yang di tu, nak yang di ni hak dalam sejik tu. Nak kok kum duit je panggil. Hak sungguh dah tu, tak ada kata sejik ni tak ada. Mung sejik lain. Sejik mana-mana ikutlah. Baik tu kalau tersebar mana hak duit banyak, merang banyak hak duit banyak, ampel mana hak duit banyak, cawak mana hak duit banyak, hak tu hak balah banyak tu. Sampai tu kena supaya bakok ayuk dua tiang. Tu duit banyak tu. Nak balah kuat tu kuat ni kata kamu kata kau kau yang di kesbang belum ni di aboto ya tak ada balah mana tersebar ni balah lagi. Duit banyak. Kita dak ayah ni rumah kita dak ayah rumah kita ayah ni. Dah, dari Umar kata ya tu kalau Tuhan wi bagi banyak nescaya deki banyak.
Kita rezeki banyak. Ada kau deki kau ni, fok ada ni deki kau ni. Wa tabaghatu, dan tu panggil dia nak ica. Apabila ica sudah, wa tabawa we di ken kepada orang. Nak murih kat orang. Tuhan wi nikmat kat orang lain. Kita Tuhan tak wi nikmat. Lepas tu nak beci kat orang hak Tuhan wi nikmat tu, nak jadi balah, nak jadi murih. Nak jadi tu jadi ni ada maka sebab deki. Ustaz nak harki gigi depan ada ni. Esi harki sikit. Ada sungguh yang kena kecek harki. Sungguh pacuk tebah harki kali. Boleh juga ni berki ramai kita ni. Tak ada sini. Tapi ramai lagi orang Islam harki. Kata kau ke kafe harki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul mau ya deh. Yuk mana-mana pun Islam pun deki banyak juga. Yahudi sekira yo fok pala deki lah tu. Orang Yahudi ni deki kepada orang Islam. Nampak orang Islam maju sikit tak boleh. Orang kafir ya mak ya deki kepada orang Islam lah. Orang Islam kau cidik ya kau deki. Orang Islam kau kaya kau deki. Nah, ya orang deki. Orang Islam sama Islam berdeki sama deki tak? La ilaha illallah deki dekat habis. Dah sehingga Tuhan bagi surah Al-Falaq ya dah tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Maksud dia apa? Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan kita minta jauh daripada syarri kejahatan, syarri hasidin orang yang deki iza hasad apabila ia hasad deki. Dah. Deki ni payah. La ilaha illallah. Di sinilah Umar ya Allah wala tahasadu, jangan fak kita deki. Ni nama nak nasihat dah. Wala tahasadu illa alqallahu bainakum ba'sakum bainahum ba'sahum. Kalau tidak kalau kita deki sama-sama kita ni, malaikat Allah Subhanahu taala wi kita saat itu dahใช้ความรุนแรงประตูวิกิตสันนิตุorang panggil แค้นซึ่งกันไปมาใช้ความรุนแรงดักตีโยนนี่บริการตบลดต่อโยนนี่ว่าอมลดต่อโยนนี่กูนี่ต่อเลยกับปู่ดักกี้แบ่งกันตัวบุกอมเฮลดต่อพอดักกี้เยอะด้วยพอดักกี้นี่ไปเยอะโอ้เลยเลยโอ้ตัววิจารณ์daripada orang deki. Sabit tu satu daripada perkara yang kita patut ingat, lebih-lebih lagi lah ni yuk sosial dah. Ni Ustaz nak pesan. Yo orang yang tak boleh anak ya deki kalau orang kita boleh anak deki tu sabit tu kadang-kadang kita jangan duk poket sangat. Kita nak apa hari mula-mula suta. Hari mula-mula suta nak ayat anak kita, anak tak apa tapi duk poket-poket dengan orang yang tak ada anak ya rasa wansai juga. Orang yang tak ada anak tak ada wigi kok ya. Bukan tu itu dak tapi kadang-kadang kita rasa suka hati bukan pondok kita tak ada cuba leh. Tapi kadang-kadang demo deki hanya kan itu. Dah. Hanya demo deki ni tak leh kok. Dah. Begitu juga kita ada makan ni yuk sosial ni kan. Makan ni sedap makan buffet situ, makan buffet ni bahai post tu itu ni. Demo hak tak ada tu nyanyi kaya tu ya deki. Oh anu ustaz lah ni bahai post tu makan tu makan ni. Paya ya deki, patut sebab we deki dah pakai akal. Ya kali boleh yang ni pos omong kok. Aduh. Nyanyi kok ke. Nyanyi kok kat demo tu. Pas takut deki dosa yo. Sebab kita duk pos kok si tu duk kacau go kita ni. Akak-akak jaga. Tak nak ke surga aku ke. Tak nak surga aku kita akak-akak jaga. Wi demo ada ni, wi demo tu asa kata kita lebih, kita lagu tu, kita lagu ni dah dah. Asal video malaki insya-Allah dah kakak lakam. Sama sikit. Di sinilah. Nah. Apabila Umar dah di sini di sini Umar radhiyallahu anhu dah mari panggil sorak sebab harta banyak ni. Umar panggil sorak, panggil belaka. Ya mula-mula panggil fak kibar sahabat lu. Ada tinggal lagi. Panggil fak itu ketua dia. Ya. Maka dia panggil, dia kata, harta ni banyak ni. Kita nak bagi kena. Harta banyak, nak bagi kena sorak. Itu. Orang goyak guning, orang goyak ni. Banyak lah guning ni nak bagi kena. Sebab ada apa? Ada fak ni, fak mata cicing, fak belia, fak mata apa, fak belia.
Fok Taptim, Fok Ploy, Fok Pailin. Fok tu suku banyak tu. Lepas tu Fok Mah, Fok Geleh, Fok ya harta semua tu. Lepas tu ya jenis-jenis yang dulu tu Fok Oyuk Mah, Oyuk Gelah Mah. Oh betul Fok Mah je. Bati Fok berhigi, mendulu Mah Fok Mah je. Awak bina orang raja Mah. Hok ya Fok Mah belaka. Harga semua tu ada harga belaka. Lepas tu Fok mata banyak mata, Fok mata tu mata jemurut mata tu banyak. Fok tu harga banyak tu. Baik. Maka di sini Umar kata, aku nak tanya pada awak kena. Umar kata Fok mata ni, mari. Fok mata ni kita timai kilo sebab yo banyak guna-guna. Kita timai kilo betul tahu sekilo baik tu dak. Yo Fok Madinah, Fok Nun boleh dah Fok Nun. Fok hadut dek Nun boleh dah. Fok di Madinah tak ada ramah ni. Tertimai kilo saya dah. Ataupun kita tuang supaya timai itu bukan timai dah. Cebok beras. Ni boleh cupok cupok saya bagi ke. Dak hau piok tu cekok cupok. Ataupun kunomis tangi cekok pamai. Pian nak cekok ni mai. Ko nak buat guna. Setengah-setengah tu ya umat tak ada masa dah. Banyak tahun ni kalau nak buat itu tak ada masa dah. Nak pergi cupok sore, nak pergi timai sekilo sore tu tak ada. Baik ni tamu-tamu pian nak mai pian saya sudah. Tamu-tamu lepas lagi pian nak mai pian tak saya sudah. Banyak dah. Bagi harta tu pian nak ambil saya sudah. Maka di situ Umar pun ambil atau pegang lepas pian nak ambil pian tu turut orang khosyak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kejayaan orang Islam. Boleh buka dan begitu juga boleh harta ghanimah yang sangat banyak. Dan sini dah adalah cut remtun daripada kan picit hok besar lagi. Dan perkara-perkara yang maju di masa Umar lepas pada ni satu daripada perkara yang maju yang tak ada lagi masa belum pada ni ialah buat merang Kufah. Kufah merang itulah ni merang Kufah ni. Hopak tu baik ulama. Abu Hanifah ni mipak duk di Kufah ni. Qiraat kita duk baca ni Hafs an Asim Al-Kufi, Kufah ni. Kalau kita duk baca lah ni qiraat orang Kufah. Ini orang Kufah Umar. Lah ni tak ada lagi ni. Negeri ya tak ada lagi, bukan negeri. Cawak ni tak ada lagi. Cawak Kufah lah ni masa Umar tak ada lagi. Ni baru nak buat ni. Lepas tu Umar dah nak buat Umar fikir kata tak boleh kena buat merang baru. Sebab apa ya buat merang baru? Lepas tu merang baru ya pempang lagu mana? Pempang ni molek dok. Kita boleh tengok nah. Pempang ya tu boleh kira. Deh. Merang Kufah adalah merang hok na sonjai di segi pempang. Di segi sahih pun ya nak orang panggil sahih gapo Umar buat merang ni. Dan begitu juga merang Kufah ni tu disamkan lagu mana insya-Allah kita mari dengar terdapat. Tapi belum pada kita nak sudah ni kita ambil sahih saja ya. Patu orang kotang lagu mana tu kita koho kecek semula sebab masa pun dah berkurang dah. Cuba aman ni dah. Sikit ya dah. Iaitu sahih ya. Macam sahih. Gano kena orang Islam ataupun Umar kena buat Kufah bina baru. Kakak kita tak faham. Kufah ni ya bawa semula dulu dah. So kalau kita tiap dengan learning masa zaman learning supaya Putrajaya. Putrajaya hak Malaysia tu. Putrajaya ni ya benar tu ya. Lepas tu ya buat mula satu. Lepas tu ya buat pensiun bancakan hak Malaysia. Kufah yang ni. Pensiun bancakan orang Islam lepas pada ni. Jadi Kufah bukanlah sun bancakan saja. Lepas pada tu jadi tempat tu baik ulama. Satu daripada ulama ialah Abu Hanifah.
Abu Hanifah mazhab satu mula-mula tu. Dan begitu juga Ibnu Mas'ud duduk sini juga. Dan begitu juga Sayyidina Ali jadi tok qadi di Kufah tekah masa Umar. Dan begitu juga tekah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah meluang daripada Madinah yai mari duduk di Kufah ni. Hak Kufah hak masa Umar wak jadi merang. เรื่องราวกูฟอในอดีตguna dan sebab ia lagu mana insya-Allah kita mari kecek secara laik sekali lagi. Dan masa tula juga merang kufah dibuat satu merang lagi hak orang Islam bina lagi ialah merang Basrah. Kadang-kadang orang Islam tu dia tak boleh duduk. Pak orang Islam orang Arab lah tak boleh duduk pak ada faham banyak. Mari kita tak boleh duduk segak buat ya. Sebab yo tu duduk tak boleh jadi kata tu bah เรื่องราวnak yang dia guna insya-Allah kita mari dengar di dalam kisah umat episod ต่อไป insya-Allah subhanahu wa taala gini sekadar itu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh